Okay guys, hari ni kita nak tengok balik pembetulan untuk video yang semalam. Pembetulan untuk video yang semalam. Sebab apa? Sebab H1 ni semalam kita target dia dia melonjak, tapi ternyata dia tak naik. Dia masih di zone sideway. Dia tak naik. Okey, bila dia tak naik, automatik pada hari besok, iaitu hari Isnin, besok lusa, hari Isnin, automatik dia akan gap kat sini. Dia open di atas. Okey. Kalau dia naik yang semalam, saya cakap yang malam Jumaat tu, kalau dia naik, betul-betul dia naik di atas sini semalam, bila dia naik, open di bawah dia, gap di bawah. Tapi memandangkan pada malam Jumaat tu dia tak naik, dia masih lagi di zone sejajar di sini, ataupun kita panggil sideway untuk TF yang lebih besar lah, iaitu di D1 ataupun week 1. Jadi bila dia tak naik, dia masih di zone sejajar, CCI pun dah maksimum. So pada pagi Isnin, CCI ni akan melonjak naik dan price juga akan gap di atas. Maksudnya dia open di atas pada hari Isnin. Dia tak open di sini ya. Dia open di atas. Okey, bila dia open di atas, automatik kita punya entry ini selesailah masalah. Dia akan ambil. Okey, sekarang ni saya punya entry yang malam Jumaat tu dia tak ambil lah. Masih floating. Floating, biar jadi floating. Sebab dia tak naik. Sepatutnya kalau malam Jumaat dia naik, malam Jumaat dia pacak naik, jadi hari Isnin dia akan keep di bawah, open di bawah market yang hari Jumaat. Tapi oleh kerana hari Jumaat semalam dia tak naik, dia masih di sini, jadi hari Isnin dia akan gap di sebelah atas. Kalau yang semalam saya cakap dia gap di sebelah bawah kan. Tapi yang ni tak. Ini dia akan bertukar sebab price dia tak naik, jadi dia akan gap di sebelah atas pada hari Jumaat, pada hari Isnin. Okey, hari Isnin 6 bulan. Okey, sama-sama kita tengok.